Hai, saya Isha. Kembali lagi dalam segmen Tahukah Anda? Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM kini dalam proses menggubal rang undang-undang warga emas sebagai langkah proaktif dalam mempersiapkan Malaysia menuju status negara tua menjelang tahun 2036. Suara anda penting untuk kami mendapatkan input demi memastikan RUU ini bersifat inklusif dan memenuhi keperluan sebenar rakyat. Sila imbas kod QR atau layari pautan yang tertera untuk sertai tinjauan ini. Ingat tau, tarikh tutup tinjauan adalah pada 10 Julai 2026. Suara anda, masa depan warga emas kita.